Awal Muharram disambut dengan pengisian rohani di masjid dan surau seluruh negara. Sekaligus menjadikan bulan penghijrahan umat Islam ini medan muhasabah diri di samping pengukuhan amal ibadat. Ia turut menjadi titik tolak menetapkan matlamat dan harapan baharu membina masa depan. Paparannya dalam segmen Potret Inspirasi. Nak jadi anak yang baik, rajin belajar, rajin datang ke surau untuk berjemaah. Keterujaan awal Muharram bukan sekadar tentang cuti umum. Siang tadi di setapak Kuala Lumpur, kru kami berkesempatan turut serta seketika mengikuti program Imarah Surau yang melibatkan penyertaan hampir 300 penduduk pelbagai peringkat usia. Dalam konteks pembangunan komuniti, program pengimarahan surau yang dilaksanakan sedemikian dilihat perlu disokong dengan pelbagai aktiviti komuniti. Ini kerana memakmurkan institusi berkenaan merupakan perkara penting di dalam masyarakat bagi melahirkan kelompok manusia yang bersifat takwa. Tujuan dia adalah untuk kita mengimarahkan lagi surau. Selain daripada itu untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim antara penduduk-penduduk di sinilah. Dalam pada itu, mesej lain yang cuba disemat adalah membudayakan institusi itu sebagai pusat sehenti kepada komuniti seperti mana peranan ketika zaman Rasulullah SAW. Baguslah. Nampakkan selama ini tak ramai yang datang ke surau, tapi disebabkan program ini nampak ukuran kuat. Jadi kami rasa seronoklah. Selama ini kita nak menjemput orang datang ni payah, maklumlah kan. Lebih rapat. Lepas tu sekurang-kurangnya bila kita dah saling kenal mengenali, lepas ni lagi aktiviti surau, mungkin ramailah orang yang akan join, akan ikut turut serta bersama-sama. Program di surau berkenaan sudah mula dimulakan sejak malam semalam, bersambung hari ini dengan solat subuh berjemaah dan diteruskan dengan aktiviti karnival awal Muharram serta ceramah khas Muharram malam ini.